Kalau nak withdraw emas fizikal melebihi 21.25 gram atau per 5 dinar, apa perlu kita buat cikgu? Bagus soalannya. So kalau kita nak keluarkan emas yang lebih daripada 21.25 gram, kita hanya perlu buat appointment sahaja. Tak susah pun. Sebab ianya tidak lagi boleh dipost ke alamat. Bagi berat emas 21 gram ke bawah, memang tuan-puan kena arahkan sistem untuk post terus ke alamat rumah dan menggunakan GIT. Apa itu GIT? Kalau tengok dekat akaun kita tu kan. So ada item yang menggunakan GIT dan ada item yang ada tulis appointment. Jadi GIT tu bermaksud gold in transit. Penghantaran emas menggunakan post berinsurans. Pilih mana-mana cawangan public gold yang berhampiran. Kita ada 18 cawangan dan satu menara public gold di Jalan Tun Razak. So boleh buat appointment, setkan tarikh, setkan masa dan kita tinggal datang ambil di cawangan. Katakanlah kita dah set appointment nak ambil esok. Okey, kita nak ambil esok ni. Kita dah siap dah pilih tarikh dan masa. Kita datang, nanti sampai dekat kaunter tu, kita kena ambil nombor giliran. Sama macam kita pergi kaunter bank. Okay. So, kita kena scan nombor giliran dan kita tunggu. Nanti sampai je dekat kaunter, bagi tahu saya ada buat appointment untuk ambil emas. Nampak tak saya bagi tahu A to Z ni? Kan, itu bezanya. Ada dealer dengan tak ada dealer. Kalau tak ada dealer, tak tahu nak buat apa. Bila sampai je dekat kaunter bagi tahu nak ambil item, bagi nombor ID. Okey, bagi nombor ID kita. Setiap orang dia ada nombor ID dia. Jadi bagi nombor ID tersebut, nanti dia akan semak dalam sistem. So, kita cuma perlu tinggal bayar gold premium sahaja. Situ dah jimat. Sebab tu bila kita keluarkan item besar-besar, kita jimat lah, tak perlu bayar kos penghantaran. Jadi kita cuma perlu bayar gold premium. Gold premium ni sama ada dengan kaedah penghantaran ke alamat rumah ataupun ambil dekat cawangan, gold premium tetap kena bayar. Yang kita beli dekat dalam akaun kita tu hanya gram emas saja. Bila kita nak fizikalkan, barulah kita perlu bayar kos tersebut. Kita panggil gold premium. Dan dia akan serahkan item tu pada kita untuk kita check ada defect ke. Kita berpuas hati, so kita perlu tanda tangan dan perlu juga cop jari mengesahkan yang kita dah terima item tersebut lah. Okay. So dah settle isi borang dia. Senang sangat proses dia. Kenapa senang? Sebab tuan-puan ikut prosedur yang betul. Sebab itu digalakkan berdaftar dengan dealer. Supaya kita boleh guide ni satu persatu. Langkah demi langkah. Kita pasti bersama. Jatuh dan bangun. Bangun semula. Tak tahu lirik betul ke tak.